Abang. Kenapa boleh bawa abang duduk situ, abang? Aspa. Assalamualaikum guys. Welcome back to my Abi channel. Diorang ni kan malam-malam ajak Abi pergi kamar. Jadi Abi macam confused. Abang ada, adik ada. Abang dengan apa, adik dengan baby ada, tapi abang hilang. So kita nak cari abang sekarang ni kat mana. Tak pasti abang kat mana. Malam-malam ajak juga datang taman ni. Baby, abang mana abang? Jom ikut saya guys. Jom. Tak boleh lah, Abi tak boleh naik atas. Abi tengah cari seram ni. Jadi Abi cuba cari abang kat mana. Ini bukan. Itu abang ke? Kenapa dia seorang-seorang ke situ? Abang? Betul ke abang tu? Sekejap. Abi tak boleh masuk kawasan ni sebab kawasan larangan kan. Abang tu budak-budak. Jadinya Abi cuba tengok betul tak tu abang. Guys, hilang guys. Dah balik. Macam mana Itu ke abang? Lain je. Abang? Kita sekarang ni nak cari Zulfa. Dan jangan lupa like, comment, share, subscribe di bawah. Okey, sekarang kita nak cari abang. Sekarang ni kita nak cari abang. Okey, mari kita cari. Di mana bang? Abang pula hilang. Itulah. Itulah Abi dah cakap. Jangan main kat sini. Baby. Abangnya lari entah ke Baby hilang mana. tak? Pasti hilang. Mana abang Kita cari abang tu. Okey. Tu abang. Buat apa? Abang? Ya, apa je tu? Tak abang hilang. Baby mana baby? Jangan baby hilang juga. Mana? Abang? Mana abang? Abang? Kenapa tu? Ini bukan cerita pasal cantik. Kita nak cari abang. Abang. Mana abang guys? Janganlah abang bawa baby entah ke mana. Makin makin gelap dah guys. Korang dengar tak? Ush. Kenapa tu? Abang? Ush. Abang? Baby? Baby, jangan dekat dengan abang. Jangan dekat dengan abang. Itu bukan abang, baby. Baby, itu bukan abang. Askar, jangan main. Itu bukan abang. Sabar. Kau siapa? Oi. Kau siapa? Kau jangan kacau anak aku, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Abang mana? Ya, abang baby. Baby, jangan dekat dengan abang. Beraninya baby ni. Abang. Itu bukan abang, baby. Abang. Abang. Kenapa boleh bawa abang duduk situ, abang? Aspa. Dik.
Dek, tarik dek. Okay, Abi dah tangkap abang. Cuma sekarang ni kita nak Abi nak ruqyah dia lah supaya dia sembuh balik sedia kala. So harap tak ada apa-apa lah. Kan? Okay dek, sini bang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillah. Allah. Tak rasa apa-apa ke? Tak rasa apa-apa tadi? Itulah korang ajak pergi main taman malam-malam. Apa? Mana baby? Alah, janganlah. Baby. Ni tempat apa ni? Nampak ada pintu situ. Ha. Baby. Baby sabar. Baby jangan panjat baby. Baby. Ya. Pening kepala pula, cari baby pula. Aduh, letih lah Abi. Abi dah cakap jangan datang sini malam-malam. Korang nak datang juga. Aduh. Lepas ni jangan datang lah kat sini lagi. Tempat ni keras tau. Ni tengok ni, batu ni keras ni. Baby. Nampaknya baby. Abang, baby kat mana abang? Baby naik ke atas. Oh tu. Mana? Tu dia. Baby. Balik baby. Jom kita panjat atas. Saya dah cakap dah korang ni. Waktu lah Abi cakap jangan main kat sini. Baby. Baby sini baby. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baghna fi ma razaqtana wa qina azabannar. Allahu akbar. Tadi apa perasaan baby? Baby rasa macam mana baby tadi? Ha? Allah. Lepas kejadian tu kita orang terus pergi solat dan minta dengan Allah supaya kita dilindungi dari segala malapetaka, bahaya dan semualah. So alhamdulillah abang dah okey. Solat semua. So syukur kita kepada Allah. Okay, bye.